Boleh repair ke cooling coil ni? Janganlah repair. Baiklah tukar. Benda ni tak boleh repair. Korang tengok sendiri macam mana kalau nak keluarkan. Assalamualaikum, kembali kita ke Transmatic Autoband. So hari ni kita nak cerita tentang apa? Kita nak cerita tentang sebuah kereta Mercedes W205. Customer datang, dia cakap kereta saya panas, saya tak boleh kena panas, nanti badan saya naik ruam-ruam. Saya nak sejuk, saya nak buat kereta saya jadi sejuk balik. Macam mana ni? So kita pun troubleshoot, kita cek kereta ni, kita mendapati kereta ni ada kebocoran gas aircon, tapi tak tahu kat mana. So kita buat macam mana? Kita masukkan mesin ni, kita masukkan UV dye. UV dye ni untuk apa? Untuk kita cek leaking lah. Kalau leaking halus, leaking besar, kita boleh tengok lah dia. Kalau kadang gas ni kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Hijab tak terbuka. So, kita kena pakai UV dye untuk kita check dan identify dia punya bocor dekat mana. Bila dah masuk UV dye, then kita tengok dekat compressor tak ada bocor, dekat piping line tak ada bocor, dekat condenser pun tak ada bocor. Lepas tu, bila kita tengok dripping air daripada cooling coil ni, kat bawah kereta tu, kita tengok ada bocor, tengok ada kesan minyak UV dye tu. Tak ada lain, tak ada bukan, memang cooling coil lah yang problem. So kita dah buka keluar cooling coil dia, yang ini yang baru, yang ini yang lama. So bila kita pusing, jeng, nampak bocor dia. Nampak ni, hijau-hijau ni. Tak pakai UV pun dah nampak dah ni, nampak ni. Kesan-kesan minyak UV ni, hijau. Inilah dia yang berlakunya kebocoran ni. Boleh repair ke cooling coil ni? Janganlah repair. Baiklah tukar. Benda ni tak boleh repair. Korang tengok sendiri macam mana kalau nak keluarkan seketul cooling coil ni, proses dia. Ni sini tengok. Tengok tu. Dah sampai macam gini dah gayanya. Takkan nak repair, tukar le. Kata nak sejuk, kata kalau panas naik ruam, tukar le. Tak? So customer ni tukarkan cooling coil yang original. So sekali dengan expansion valve, kita tukarkan ni expansion valve dan ini cooling coil. So bila kita tukarkan cooling coil yang baru, insya-Allah problem dia solve dan kereta akan kembali sejuk seperti pavilion. Kalau korang yang ada masalah aircon, masalah berkaitan enjin ke suspension ke, korang boleh bawa je datang kita korang dekat Transmatic Autoband Putra Perdana berdekatan dengan Cyberjaya dan Putrajaya. Jangan malu, jangan segan. InsyaAllah kita akan selesaikan masalah korang. And I see you guys in the next video.